Hari ini kita nak pindahkan pokok kari yang kita beli hari tu ke dalam pasu dengan kaedah hidroponik. Mula-mula apa yang kita perlukan adalah baldi dan pasu, kemudian tali. Gunakan tali mop macam ni, masukkan tali mop ke dalam pasu. Guna apa-apa kain ataupun tali pun boleh gunakan kain fab, kain-kain buruk ke, asalkan menyerap air lah. Dah setting macam ni, kita masukkan tanah campuran. Kita gunakan tanah campuran yang kita dah buat hari tu. Okey, kita masukkan je tanah campuran ni sebab dia poros, tak ada masalah. Kalau tak ada tanah campuran, nak gunakan 100% kokopit pun tak ada masalah. Pokok bukusan pada pokok dengan berhati-hati supaya akar dia tak rosak lah. Nah, dari nursery ni adalah tanah yang agak padat, jadi kita akan buang sedikit tanah-tanah yang dari nursery sebab kita nak dia berkembang ke dalam tanah-tanah yang baru lah. Dah siap kita letakkan pokok. Nah, ini adalah pokok kari urat merah yang kita tanam hari ni. Pucuk di hujung tu pun dah patah sikit masa sampai dari kurier, tapi tak ada masalah. Nanti kita akan rawat pokok ni sampai dia merimbun dengan cantik. Kita penuhkan pasu dengan tanah campuran kita lah. Step terakhir kita akan masukkan campuran daripada baja AB yang kita gunakan, baja A dan baja B yang kita gunakan daripada Agrofarm ke dalam baldi, dan kemudian kita akan letaklah pokok kita sini. Nampak dia ada tali-tali kat bawah kan? Kita akan masukkan ke dalam baldi. Biar aja macam ni. Nanti kita akan update perkembangan pokok kari kita macam mana. Buat sesuatu terus follow untuk tips yang lebih menarik.